Apa yang menarik hati coach untuk memulai paranormal ni? Okay, for the first time, cerita dia sebenarnya dia berkaitan dengan family tau. Okay, dulu waktu saya kecil, arwah mak saya meninggal atas buatan orang, tasihir. Jadi waktu tu kita kecil, kita tak tahu boleh ke jin ni bunuh manusia. So waktu tu kita tak ada akal lagi untuk yang panjang untuk nak berfikir. Jadi lepas mak saya meninggal, lama juga dalam keadaan terseksa jugalah, sakit muntah darah, keluar jarum. So saya dari hari ke hari saya pilih untuk duduk kampung, iaitu kat Melaka. Saya pilih untuk belajar macam mana jin boleh buat sesuatu kepada manusia. So dari situlah bermulanya saya berkenal-kenalan dengan dunia mistik ni. So kira awal daripada belajar tu tahun bila tu? Yang tu sejak saya sekolah menengah lagi. Lama. Belasan tahun. Waktu saya dalam 16 tahun, 17 tahun, saya dah start sikit-sikit lah. So sampai sekarang lah masih kira macam mengamal dan mengamalkan lah. Ya, apa yang ada dulu kita amalkan sekarang. Dan tapi banyak juga yang tinggal lah. Banyak juga yang tinggal faktor masa. Sebab kita dah kahwin, ada anak bini. Jadi tak sempat lah nak pergi berguru macam dulu kan. Lagipun guru saya pun dah sakit, kena angin amah, kena stroke. So tak boleh nak teruskan lagi lah. Macam coach cakap tadi kan, boleh ke coach macam mencari ilmu untuk tahu boleh ke jin ni membunuh manusia? So jawapan dia apa je? Okay, lepas dah saya rasa dalam 7-8 tahun kita belajar, baru saya jumpa jawapan yang apabila ada perjanjian antara jin dan juga manusia, maka bolehlah berlakunya sesuatu tapi dengan izin Allah. Okay. So maksudnya boleh, tapi kena ada syaratnya adalah kena ada perjanjian. Betul. Dan of course lah dengan izin Tuhan. Sebab kalau kita back to basic, back to Islam, kalau kita tengok pun waktu Nabi Adam diciptakan pun jin ataupun iblis, waktu tu Azazil lah nama dia. Azazil, dia dah nampak dah kat mana tubuh manusia yang boleh kita masuk. Jadi dia dah nampak, maknanya dia boleh memasuki dalam tubuh kita, dalam saluran darah dan sebagainya, dan menyebabkan mendapat penyakit.